Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kalau anda dah install anda punya template tu nanti, dalam template kita tu dia akan ada media link dan juga satu lagi adalah kita punya testimoni link. So, kita nak kena dapatkan dia punya link ni. Tapi macam mana cara kita nak managekan kita punya media? So, dalam video ni saya nak tunjukkan anda macam mana kita nak managekan benda tu. So, nak managekan media, dia kena pergi ke bahagian kita punya workspace kita dulu. Okay, so dekat workspace, kemudian anda scroll ke bawah, dia ada My Contents. My Contents, kemudian anda boleh pergi ke bahagian Media Library. Okay, so dekat sini anda boleh upload anda punya image, audio, video dan juga file. Tapi dia ada size limit dia lah. Okay, so contoh macam ni kita masukkan 10 sen. Contohlah logo 10 sen. Okay, kita dah masukkan logo ni. So, anda nak dapatkan dia punya link, anda kena klik dekat bahagian ni. So, dia akan buka yang ni. Barulah anda boleh ambil dia punya ni. So, masukkanlah dekat dalam. Bukalah lagi satu kan. Kita punya apps Posin kita ni. Buka dekat lain ke macam ni. Lepas tu, Omnichannel, OpenBot. And then, kita punya content, bot field. Kita masuklah dekat sini. Ada media link ni. Contoh kat sini kita masukkan. Macam tu kan. So kita buatlah visual description dia apa tag dia dan sebagainya, logo dan sebagainya, benda-benda macam tu lah. So boleh masukkan banyak-banyak dekat dalam ni. Anda boleh juga createkan folder supaya senang nak buat kat sini. Folder testimoni, katakan testimoni, folder untuk price package lah macam tu. Lepas tu masuk sini, baru klik upload untuk testimoni. Ambil lah testimoni pula yang lain dan sebagainya. Okay, so itu cara macam mana kita nak managekan media kita. Ambil, download, upload dulu semua. Lepas tu dapatkan link, masukkan dekat dalam kita punya bot field. Ada media link ataupun bot field dekat dalam testimoni link. Dua tempat ni. Ataupun mungkin juga kita nak gunakan dekat dalam kita punya sale consultation. Contoh script untuk greeting ke, contoh script untuk yang lain ke, boleh juga kita gunakan link media yang sama lah. Okay, itu adalah cara macam mana kita nak managekan kita punya media library. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera.